Hari pertama Dajjal muncul, panjang dia setahun. Hari kedua kata Nabi, bila naik matahari naik macam biasa, cuma masa jadi panjang. Nabi kata hari kedua panjang dia sebulan. Hari ketiga Dajjal menjelajah muka bumi, panjang dia seminggu. Hari keempat Nabi kata barulah akan kembali peredaran masa seperti hari-hari biasa kalian. Rasulullah sebut jelas. Kenapa kesemua ulama menyebut bahawa setahun, sebulan, seminggu itu adalah hakikat, bukan bahasa kiasan? Kata para ulama ialah apabila para sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika Dajjal muncul pada hari pertama, masa akan menjadi seperti tahun, setahun. Apakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi kata tidak. Kalian mesti mengandaikan setiap waktu solat yang berlalu. Arab zaman Rasulullah, kalau masak gandum sekian-sekian, maka akan tempoh habis solat sekian-sekian. Cara mereka nak andai waktu solat habis ke tak lagi, selain daripada melihat cuaca, melihat matahari dan sebagainya. Okay, zaman kita ada jam. Tengok jam bergerak. Subuh pukul 6 kita semayang, selesai. Jam berjalan 7, 8, 9, 10. Suasana tak berubah, duduk gelap. 11 pagi, 12 tengah hari, 1, 1:30. Masuk Zuhur belum? Masuk Zuhur. Kena semayang ke dah? Semayang. Nabi bagi tahu lagi? Bagi tahu dah. Malam ni kita belajar.